Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita cuba tengok keadaan market hari ni. Keadaan market hari ni. Okay. Kalau kita tengok, Petronas Chemical dah naik 2 bit. Yang ni base pada ni lah. Base pada setup histo pink di weekly. Cuba kita tengok di weekly dulu. Okay, ada histo pink di sini. Di 4 hour pun ada setup juga. Weekly kat situ. Untuk ni lah. Tengok NE pula. NE pun ada setup di weekly. Dan dan juga ada setup di ni lah. Setup untuk 4 hour. Ada dua-dua lah setup dia. Okay. Ada dua-dua setup. Yang merah ni mana histo pink di 4 hour lah. Kita boleh tengok lah dari segi volume dia kat sini. Ada volume, nampak ada volume masuk. Dan NE Northern Group Berhad pun ada volume masuk. Okay. Cuma kalau kita nak tengok dari segi Bollinger Band, kita boleh tengok untuk different punya perspektif lah. Kalau Bollinger Band kita boleh tengok dari segi okay. Tapi 8 Mac pula naik ni. 8 Mac naik. Suncon Suncon 4 bit dia naik. 4 bit dia weekly di sini. Signal untuk entry. Signal ni mana? Signal ni belum nak. Signal ni maksud dia belum entry lah. Di setup. Kita tunggu setup dia. Nampak 4 hour. Kalau kita guna 4 hour ni lebih kepada to swing lah. Nampak candle, nampak histo pink ni. Buyer mula masuk lah. Dan dia kan buyer mula masuk. Okay. Buyer mula masuk. Suncon kalau weekly masih dekat mid BB 4 hour dekat MA50. 1 hour dekat di 1 hour below BB dah 1 hour ni. M15 tak ada lagi momentum buy. Okay. Petronas Chemical kenaikan lagi 4 hour H1 M15 naik. M15 dia weekly band yang ni weekly punya testing 4 hour. Kalau kita nampak signal dia untuk Suncon ni dekat Suncon ni signal dia sini H4. Tapi ni keluar weekly. Mungkin kita boleh entry dekat sini kan. Petronas Chemical. Cuba kalau kita tengok dari segi
Dari segi ni share. Tak ada apa yang menarik lagi. Kalau lambat hari ni Paragon kalau kita nampak dari segi weekly dia weekly pun dah ada momentum lah, cuma dia dah naik 1, 2, 3, 4, 5 lah agak bersiko sebab dah 5 histo kat situ. 5 histo dia dah naik. Paragon weekly dia weekly kalau 4 hour weekly kau nak ikutkan signal dia kat sini. Dia sini 4 hour signal di sini. Kita boleh ride the trend lagi atas MA9 je lah untuk 4 hour. Tengok 1 hour je. 1 hour pun 1 hour signal dia kat sini. Sini pun boleh tadi 15 minit. Siap try lagi. Paragon. Okay. Cuma kalau kita tengok dari segi segi apa? Volume lah. Volume banyak apa? NE. Volume banyak. Petronas Chemical ni banyak volume. Tapi still tak boleh lah. P-Trans nampak volume ni. Besar P-Trans. UEMS. Banyak volume juga ya. Okay, Paragon. Kalau Paragon nampak. Paragon ni weekly dia ada momentum ke atas. Kalau dari segi Bollinger Band 4 hour pun ada momentum juga. 1 hour pun ada momentum. 15 hour pun ada momentum. Paragon ni kuat ni. Sebenarnya Paragon ni kuat. Dan dia membuat MA cross dekat sini. Cross mark kan daripada dah trend ni. Weekly terus trend. Okay. Paragon ni kuat. Dia accumulation pop dia bagi. Dia naik. Dia terus naik lah. Paragon ada potensi ni. Cuba try tengok SOP pula. Weekly tak begitu cantik ni sebab dia dah keluar hijau muda weekly. Hijau muda ni macam baik. Seller dah start masuk lah. Untuk weekly 4 hour pula macam baik dia start masuk. Tapi dia ini mungkin kenaikan sementara dulu. Kenaikan sementara sebab kalau kita nampak ni MA 50 masih di atas ni. Untuk 1 hour dia kena lepas dulu untuk dia meneruskan kenaikan lah. Okay. Kalau 4 hour untuk SOP ni kalau untuk Bollinger Band dah keluar signal pada